pada 7 Ogos 2026. Satu tragedi tembakan oleh seorang pelajar yang baru umur 14 tahun telah berlaku di sebuah sekolah dekat Thailand. Kejadian tembakan ni sebenarnya bukan bermula dari sekolah tu, tapi dia bermula dari rumah atuk dan nenek budak tu lagi. Sebelum budak tu pergi sekolah, dia dah tembak dan bunuh atuk dan nenek dia dekat rumah. Lepas tu dia pergi sekolah, dia bawa pistol tu yang merupakan milik atuk dia. Pistol tu merupakan senjata yang dimiliki secara sah dan didaftarkan atas nama atuk dia lah. Kiranya budak tu tak dapat secara haram lah. Benda tu memang dah ada dekat rumah. Lepas je dia sampai dekat sekolah tu, dia terus buat serangan tembakan dalam kawasan sekolah tersebut. Cikgu-cikgu, murid-murid, semua panik dan masing-masing kena selamatkan diri ni. Ada pelajar yang sembunyi dalam kelas. Ada pelajar yang keluar dari tingkap dan bahayakan diri sendiri sebab mereka sembunyi dekat koridor tepi-tepi tingkap tu. Ada juga yang terpaksa turun dari bangunan sekolah tu guna tangga lipat untuk melarikan diri. Serangan tu telah menyebabkan 5 orang guru dan kaki tangan sekolah telah terbunuh. Dan ada seorang pelajar perempuan yang umur 12 tahun cedera dan meninggal dunia dekat hospital. Waktu pihak polis sampai dekat sekolah tu, pelajar ni dia masih ada dalam kawasan sekolah tu tau. Dan pihak polis ni cubalah untuk nak kawal keadaan dan cuba untuk nak slow talk dengan pelajar tu. Tapi tak lama lepas tu, pelajar tu dia pun tembak diri dia sendiri dan meninggal dunia dekat situ. So termasuk dengan atuk nenek yang dibunuh dekat rumah. Jadi jumlah kematian keseluruhan untuk kes ni ialah 9 orang, termasuk suspek, dan 23 orang cedera dalam serangan ni. Beberapa mangsa mengalami kecederaan yang serius lah dan perlu dirawat di hospital. Persoalannya, apa sebab pelajar tu buat serangan ni? Disebabkan pelajar tu pun dah meninggal dunia, so pihak polis terpaksa bergantung dengan keterangan saksi, rakaman, bukti-bukti dekat tempat kejadian dan keterangan daripada keluarga dan juga kawan-kawan untuk polis rungkai motif sebenar suspek buat macam tu. Ada laporan yang kata suspek ni tertekan dengan pelajaran, ada masalah kat sekolah dan juga terpengaruh dengan konten-konten ganas yang dia tengok di internet. Pelajar ni juga dikatakan aktif main video game macam World of Tanks dan Roblox. Setakat ni polis tak katalah yang video game tu merupakan satu-satu punca dia buat serangan ni, sebab siasatan tunjuk ada beberapa faktor lain yang boleh menyumbang kepada punca serangan ni, macam masalah keluarga. Orang-orang yang kenal suspek juga, mereka kata mereka tak ada pun nampak suspek ni bersikap agresif. Dia hanya seorang budak yang tak ramai kawan dan tak ada tunjuk tingkah laku yang ganas atau tak elok pun dekat sekolah. Polis ada juga interview saksi. Mereka kata suspek tu dia ada tahu tunjuk minat untuk belajar guna senjata api. Dah lama jugalah, kira-kira 1 ke 2 tahun macam tu. Tahun lepas, cikgu dia pun pernah rampas airgun yang dia bawa ke sekolah. Mak suspek tu pula, dia cakap dia tak pernah pula nampak sebarang tanda-tanda yang anak dia ni ada masalah. Mak dia kata anak dia ni seorang yang bijak, ceria, perangai dia juga macam biasa je. Mak dia pernah tanya sama ada anak dia ni kena buli dekat sekolah ataupun tak, dan anak dia cakap tak ada. Polis takat ni dah interview hampir 20 orang saksi. Dan polis juga ada jumpa satu lagi senjata, iaitu pisau dekat dalam beg suspek. Bukti-bukti lain yang polis jumpa di rumah atuk dan nenek suspek adalah pistol, cartridge peluru yang dah digunakan dan juga PC. Lepas polis cek PC suspek itulah yang polis jumpa suspek ni ada tengok konten-konten yang melibatkan keganasan di internet. Kenapa polis syak? Salah satu punca serangan ni adalah disebabkan masalah keluarga. Suspek ni dia dah tinggal dengan atuk nenek dia selama 12 tahun. Lepas mak ayah dia berpisah. Dan mak dia pula kata kali terakhir mak dia jumpa dengan anak dia ni adalah waktu cuti sekolah baru-baru ni. Nampak tak? Parents dia sendiri pun jarang jumpa dia. Tinggalkan dia dekat atuk dengan nenek untuk jaga dia. Lepas tu boleh kata yang tak nampak pula apa-apa kelakuan pelik dekat anak sendiri. Macam mana nak nampak kalau dah jumpa pun sekali-sekala je. Tahu-tahu atuk nenek tu lagi kenal perangai anak dia macam mana. Kalau atuk nenek tu masih hidup, bolehlah mereka jadi saksi utama. Tapi malangnya, kedua-dua mereka pun dah meninggal dunia. Pada hari kejadian tu, mak dia dapat berita ada kes tembakan dekat sekolah anak dia. So, mak dia ni try contact anak dia sebab risau. Dan mak dia tak sangka, rupa-rupanya, anak dia lah pelaku dalam serangan tembakan tu. Mak dan ayah suspek ni buat
permohonan maaf kepada mangsa dan keluarga depa atas tindakan anak depa tu. Depa sebagai parents kepada suspek pun sangat terkejut dan cuba nak hadam apa yang jadi dan kenapa anak depa buat macam tu. Sebab siapa yang sangka budak yang baru umur 14 tahun boleh buat perkara yang di luar jangkaan. Kes ni lah merupakan insiden tembakan beramai-ramai paling teruk di Thailand sejak 2022.